Trimester pertama tu nampak macam baru sikit je mengandung, tapi sebenarnya inilah masa paling kritikal untuk baby terbentuk. Kalau tersilap gaya, kesannya besar sampai ke akhir kehamilan. 1. Semua organ utama baby terbentuk masa ni. Dari minggu ke-1 hingga ke-12, janin mula bentuk, jantung, otak dan saraf tunjang, mata, telinga, tangan, kaki. Ini fasa organogenesis. Sangat sensitif pada ubat, toksin dan kekurangan nutrisi. 2. Risiko keguguran paling tinggi waktu ni, 80% kes keguguran berlaku dalam trimester pertama. Sebab tu ibu digalakkan, elakkan angkat berat, jangan skip makan vitamin, rehat cukup dan jaga emosi. 3. Hormon berubah secara drastik. Hormon HCG, estrogen dan progesteron naik mencanak, menyebabkan letih teruk, loya, emosi swing. Semua ni bukan manja, tapi badan tengah kerja keras nak stabilkan janin. 4. Plasenta dan tali pusat tengah dibina. Masa ni, uri masih belum matang sepenuhnya. Janin sangat bergantung pada nutrisi dan oksigen dari ibu. Sebab tu pemakanan sangat penting. Masa awal ni, bukan tunggu perut besar baru nak jaga. 5. Gaya hidup masa awal ni beri kesan jangka panjang. Merokok, stres, tidur tak cukup, makan tak teratur. Semua boleh ganggu tumbesaran awal baby. Kajian tunjuk trimester pertama beri kesan pada IQ bayi, kesihatan jantung, sistem imun masa lahir. Apa ibu boleh buat masa trimester pertama? Makan makanan kaya folic acid, zat besi, protein, cukup tidur dan elak stres berat. Elak kafein berlebihan dan ubat tanpa nasihat doktor, minum Everty Mama. Setiap pagi sebelum sarapan, lengkap nutrisi awal untuk janin, bantu kurangkan risiko dan kuatkan rahim. Trimester pertama mungkin tak nampak baby lagi, tapi itulah fasa baby paling perlukan perhatian ibu. Komen, saya tengah jaga trimester pertama kalau anda tengah lalui fasa ni, dan jangan lupa follow untuk konten kehamilan yang penuh ilmu, healing dan semangat.